Selamat malam, rakan-rakan sekalian. Salam sejahtera kepada anda semua. Di penerima YouTube anda hari ini akan berlangsung satu acara. Selepas itu, anda mungkin tidak akan mengenali diri anda sendiri di cermin. Berhati-hatilah. Anda mungkin tidak apa-apa, tetapi mungkin suami atau isteri Anda juga tidak akan mengenali Anda. Dan oleh itu mungkin akan timbul konflik dalam keluarga Anda. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana mulai hari ini, proses peremajaan anda akan bermula. Peremajaan wajah anda, rakan-rakan sekalian. Jadi rakan-rakan, siapa yang boleh teka kenapa wajah kita mula kelihatan lebih tua? Bukan kedutan yang membuatkan wajah kita nampak tua, tetapi sebenarnya bengkak yang membuatkan wajah kita nampak tua. Bengkak itu menyebabkan wajah kita kelihatan lebih besar. Maksudnya, kalau anda perhatikan, cuba lihat supaya anda tidak kecewa, jangan tengok gambar sendiri tapi tengok gambar suami atau isteri anda. Dan perhatikan bagaimana wajah mereka berubah mengikut usia pada usia yang berbeza-beza. Anda akan nampak wajah menjadi lebih lebar, lebih besar. Di sini muncul dagu kedua. Di sini juga tiba-tiba ada sesuatu. Malah hidung pun nampak semakin besar. Tapi mata pula jadi semakin kecil. Di bahagian atas ini juga nampak menurun. Semua ini tidak boleh hilang dari kepala. Semua ini adalah bengkak. Semua ini adalah akibat gangguan aliran keluar vena dan limfa, kawan-kawan sekalian. Kita semua sudah tahu bagaimana untuk memulihkan leher, memulihkan otot sternocleidomastoid supaya wajah kita kelihatan muda. Tetapi kita masih belum menyentuh bahagian muka secara langsung. Kita belum pernah sentuh muka kita dengan tangan. Dan sekaranglah masanya, kawan-kawan sekalian. Sekarang kita akhirnya akan sentuh muka kita sendiri. Jadi, apa yang akan kita fokuskan bersama? Di sini, lipatan nasolabial ini. Ia memang mengganggu kita. Kita perlu hilangkan ia. Kelopak mata yang kendur, tiada siapa yang suka. Kalau ada yang suka, tapi kebanyakan orang memang tak suka. Di sini pula, lipatan di antara kening ini. Siapa yang suka lipatan ini? Dan di sini pula, apa yang kita ada? Ini juga di dahi dan dagu berlapis juga. Bagaimana nak hilangkan semua ini? Dengar dengan teliti, catat nota, kemudian gunakan. Nanti bila tengok cermin, kita sendiri pun tak kenal diri. Kita jadi macam budak lelaki dan perempuan, jadi ceria dan muda. Sekarang saya akan tunjukkan caranya. Tengok betul-betul dan cuba terus. Satu tangan pegang telefon, satu lagi tangan urut muka sendiri. Kawan-kawan sekalian, mari kita muda semula. Hati-hati ya, jangan berlebihan. Nanti orang tanya, siapa budak lelaki ni datang? Siapa pula budak perempuan ni? Jadi, tengoklah, nak mula dari mana? Mari kita mulakan dengan hilangkan garis lipatan hidung ke mulut ini. Sebab garis ini buat kita nampak tua. Ia terbentuk akibat bengkak kerana aliran keluar cecair di kawasan ini terganggu. Jadi, di sini kita ada tulang pipi. Di sini ia terletak. Di sini kita ada lipatan nasolabial yang berada di sini. Tetapi ini bukan hanya untuk kecantikan sahaja. Maksudnya bagi mereka yang mementingkan kecantikan, jangan lupa bahawa semua ini juga sangat berguna untuk kesihatan. Kerana bengkak di muka ini menunjukkan bahawa aliran keluar vena dan limfa dari kepala anda, dari otak anda telah terganggu. Semua ini memberi kesan negatif, termasuk kepada otak. Kerana bekalan darah ke otak, bekalan darah ke kepala, selagi ia baik, kita juga berada dalam keadaan waras. Sebaik sahaja ada sesuatu yang terganggu, semuanya sudah mula semula. Kawan-kawan, sekarang kita akan lakukan satu senaman yang akan membantu kita memulihkan peredaran darah di otak. Senaman-senaman ini, ia membantu kita memulihkan ingatan dan otak kita. Dan kad kredit Tinkoff Platinum pula membantu dan menyelamatkan kita dalam apa jua situasi yang berkaitan dengan keuangan kawan-kawan. Kad kredit merupakan alat kewangan yang mudah, selalunya dengan syarat dan bonus yang lebih menguntungkan berbanding kad debit. Dengan kad Tinkoff Platinum, anda mendapat had kredit yang tinggi sehingga 1 juta rubel yang membolehkan anda membuat hampir apa sahaja pembelian. Anda boleh memindahkan wang ke kad bank lain sehingga 100,000 rubel tanpa sebarang caj tambahan. Selain itu,
Anda juga boleh memindahkan wang ke kad debit anda sendiri dan mengeluarkan wang tunai jika perlu. Untuk setiap pembelian, anda akan menerima bonus yang boleh digunakan mengikut kadar yang ditetapkan. Satu bonus bersamaan dengan 1 rubel. Ini bermakna anda berjimat dengan setiap perbelanjaan kerana anda boleh menggunakan pulangan tunai mengikut kehendak anda sendiri. Jika anda mempunyai pinjaman lain, Tinkoff Platinum memberi anda sehingga 120 hari untuk melangsaikannya tanpa faedah tambahan. Anda boleh menggunakan pelan ansuran 0% untuk membayar pembelian sepanjang tahun bermula dari jumlah 1,000 rubel. Ini membantu menjadikan pembelian lebih mampu milik dan mudah untuk mengurus kewangan kawan-kawan. Kawan-kawan, klik pautan di dalam deskripsi dan mohon kad Tinkoff Platinum dengan had kredit sehingga 1 juta rubel. Ayuh kawan-kawan, klik pautan itu. Jadi kawan-kawan, tengok. Maksudnya, tugas kita bersama adalah untuk mencari bahagian bawah tulang pipi ini, lengkungan tulang pipi terlebih dahulu. Anda boleh merasainya di muka anda di sini, dengan mana-mana jari, bukan hanya ibu jari. Sentuh seperti ini, rasakan. Sekarang tugas anda adalah untuk mengikut sepanjang bahagian bawah lengkungan tulang pipi ini, bermula dari sini, di sebelah hidung. Pada mulanya, gerakkan sedikit ke depan dan ke belakang, bukan hanya tekan sahaja. Maksudnya, tekan dan gerakkan jari anda sepanjang tulang itu. Di sini, anda mungkin akan menemui kawasan yang keras atau kawasan yang terasa sakit. Dan tugas anda pada mulanya adalah untuk mengurut semua kawasan ini. Setelah anda menemui kawasan yang keras atau sakit, tekan dan urut kawasan tersebut. Lakukan sedikit pergerakan. Maksudnya, gerakkan ke depan dan ke belakang. Dan semua kawasan yang sakit ini, kenalilah wajah anda bukan sahaja di cermin, tetapi juga dengan menyentuhnya. Seluruh kawasan ini anda urut dengan cara seperti ini. Sekarang, pada peringkat seterusnya, anda lakukan pergerakan dari hidung ke sini di sepanjang bahagian bawah tulang pipi anda. Maksudnya, dari hidung ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, buat pergerakan seperti ini. Ke arah telinga kita, buat dulu ke saluran pendengaran sendiri. Secara umum, buat ke arah telinga. Boleh juga buat jari macam ni, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dan buat ke arah telinga. Ikut mana yang anda suka. Boleh juga macam ni. Maksudnya, anda tekan, ada satu perkara penting di sini. Maksudnya, tangan anda perlu sedikit meluncur, boleh sapu krim atau kalau kulit anda berminyak, ia akan meluncur sendiri. Tapi kalau tidak, kalau kulit kering, boleh letak sedikit air. Air perigi ya. Air artesian atau air paip pun boleh. Kalau lahir di bandar, buat saja gerakan ke sini. Boleh juga guna krim apa-apa. Krim kan ada. Walaupun tak membantu sangat, tetap boleh guna juga. Sekurang-kurangnya supaya tangan boleh meluncur. Buat gerakan macam ni 10 hingga 15 kali. Boleh juga buat bergilir-gilir. Satu tangan dulu, sementara tangan satu lagi sibuk. Contohnya, kalau anda tengok dari telefon, satu tangan pegang telefon, satu lagi buat gerakan ni. Buat di bahagian bawah semua ke sini. Kenapa buat macam ni? Ini berkaitan dengan saluran limfa. Satu lagi kita belum sebut tadi, di sini kelopak mata kita akan mula jatuh bila usia meningkat, mata pun jadi kecil, sempit dan jadi macam celah. Seolah-olah tak nampak apa-apa. Jangan tengok ke atas. Sebab bahagian atas ni dah jatuh dan semua tu mengganggu kita. Di sini ada beberapa otot yang menarik sudut bibir dan bibir atas ke atas. Maksudnya, otot-otot ini bermula dari hidung, pergi ke bibir di sini dan sangat kerap. Kerana otot ini sering digunakan semasa kita bercakap, semua ini akan menjadi tegang. Dan apabila otot ini menjadi pendek, bahagian bibir ini akan tertarik sedikit ke atas, bahagian inilah. Dan terbentuklah lipatan ini juga. Jadi, kita perlu dari hidung ke bawah, ke bibir, buat gerakan seperti ini.
betul-betul di atas tulang. Tekan pada tulang anda sendiri dan lakukan gerakan mengusap sepanjang otot ini. Gerakkan ke sini. Sekarang juga tugas Anda. Anda boleh mula dari tulang hidung itu sendiri. Lalu dengan jari, cari di mana ada titik yang sakit atau tidak. Terus ke sudut mulut. Anda boleh buat begitu. Dengan gerakan seperti ini, bermula dari hidung. Boleh juga dari satu sisi, kemudian sisi lain. Bermula dari hidung, bukan ke sini, di sepanjang tulang pipi, tapi buat gerakan ke bawah, ke sini. Ini kita buat bukan untuk mengurangkan bengkak, tapi untuk melegakan kekejangan. Untuk merehatkan otot ini yang menarik bibir kita sedikit ke atas dan membentuk ekspresi yang kurang baik ini. Wajah yang tidak puas hati. Dari satu sisi, kemudian sisi lain. Maksudnya, otot ini memang kerap berada dalam keadaan tegang dan kejang. Anda urut juga otot ini. Kira-kira 10 kali di satu sisi. 10 kali di sisi lain. Selepas itu, ulang semula di bahagian yang kita lakukan tadi. Untuk mengurangkan bengkak di sini, buat gerakan terus ke telinga. Dan seterusnya, mari kita buka mata sedikit lebih luas. Bahagian ini juga, dari dahi. Bengkak perlu dikurangkan sebab bila otot mula bekerja, otot dahi ini akan tegang dan di sini juga akan terbentuk kedutan seperti ini. Kedutan memanjang. Semua ini disebabkan oleh pembentukan bengkak. Jadi, untuk permulaan, kita akan rilekskan otot yang berada di antara kening. Untuk itu, anda buat gerakan dari hidung ke atas. Dari hidung ke atas sini. Mulakan dari bahagian atas hidung. Gerakkan ke atas di tengah. Sedikit ke satu sisi, kemudian ke sisi yang lain. Juga, dari satu sisi, dari kedua-dua sisi di tengah, buat gerakan itu boleh. Macam itu, boleh buat macam ini. Maksudnya di sini, tugas anda adalah untuk rilekskan otot tersebut. Kedudukan berbeza, anda boleh gunakan tangan, jari, ikut keselesaan anda. Kemudian dengan pergerakan kedua, kita mula buang bengkak dari sini, dari dahi. Jari boleh pegang macam ini, tekan sedikit dan mula gerakkan ke sini, ke belakang telinga. Buat pergerakan ke sini, dari belakang telinga ke sini. Ke sini terus. Maksudnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dari belakang telinga ke sini. Ke prosesus mastoid. Jadi, anda boleh buat pergerakan seperti ini. Satu kali, lakukan. Anda boleh lakukan beberapa pergerakan. Ke pelipis, dan kemudian selepas itu ke belakang sini. Lakukan beberapa pergerakan dan selepas itu ke belakang telinga. Kemudian pegang di tempat kening anda. Betul-betul di bawah kening, di bahagian bawah sini, di soket mata. Dan dengan cara yang sama juga lakukan pergerakan ke sini dan ke belakang telinga. Lakukan beberapa pergerakan, boleh buat berturut-turut ke pelipis dan kemudian ke belakang telinga. Begitu juga di sebelah satu lagi. Mula-mula lakukan beberapa pergerakan ke pelipis dan ke belakang telinga. Kemudian sekali lagi di seluruh dahi. Sedikit dari bawah ke atas, ke pelipis dan ke belakang telinga. Baiklah kawan-kawan, dagu kita akan akhiri dengan dagu bersama anda. Ini bahagian bawah rahang kita. Tekan juga, buat pergerakan ke sini. Buat pergerakan betul-betul di sepanjang bahagian bawah rahang. Ke sini macam ni. Maksudnya, anda membantu limfa yang sukar mengalir
yang telah bertakung di situ selama beberapa tahun. Sekarang anda akhirnya membantu ia keluar dari sini. Kesan positif untuk mereka yang tidak terlalu mengejar kecantikan dari semua prosedur ini ialah hidung akan bernafas dengan lebih baik. Sebab selalunya bila bengkak berlaku di muka, ia juga berlaku serentak di kawasan nasofaring. Dan apabila anda melakukan semua ini, aliran keluar dari mukosa hidung anda juga bertambah baik pada masa yang sama. Sekarang kita telah belajar bagaimana untuk menghilangkan bengkak dari muka kita. Tetapi, ada satu lagi komponen yang mempengaruhi keremajaan dan kesegaran penampilan kita. Ini adalah keadaan otot kita sendiri. Beginilah cara kita melatih otot punggung, bisep, dan trisep. Begitulah juga otot-otot muka. Ia juga memerlukan latihan. Selalunya, sebahagian daripada otot-otot ini juga berada dalam keadaan tidak seimbang. Setengah otot berkembang dengan baik, manakala otot lain kurang berkembang. Sudut mulut akan menurun. Otot yang menurunkan sudut mulut adalah kuat, manakala otot yang mengangkatnya kurang berkembang. Apa yang perlu dilakukan dengan mereka? Bagaimana untuk melatih mereka? Tak mungkin kan? Macam mana contohnya nak angkat dumbbell? Macam mana awak nak angkat dumbbell dengan bibir di sana? Tak boleh. Ada senaman khas untuk otot-otot ini. Kalau ada keinginan, pasti ada jalan. Jumpa lagi dalam video seterusnya dan saya akan tunjukkan semua ini kepada anda. Tulis di komen sama ada anda mahu atau tidak. Kalau tak mahu, tiada siapa paksa anda. Saya takkan rakam untuk anda. Tapi kalau anda mahu, saya akan buat dengan senang hati. Jadi kawan-kawan, tahniah. Anda nampak muda 20 tahun selepas prosedur ini. Anda perlu ulang setiap hari, sekali sehari sudah cukup. Boleh buat pagi atau malam. Kalau nak nampak muda waktu pagi, buatlah waktu pagi. Dan prosedur seperti ini membolehkan anda menjadi lebih muda tanpa mengira umur anda, kawan-kawan sekalian. Jadi penonton, saya nampak anda semua sudah nampak lebih muda. Saya ucapkan selamat tinggal kepada anda semua. Budak lelaki dan perempuan, anak-anak lelaki dan perempuan. Sampai kita berjumpa lagi dalam rancangan akan datang, anak-anak muda.